Okay, so sekarang kita ada Sofia dan Mas Mira kat sini. Ya. Okay, semalam kita orang berbual soal kahwin tau dekat sini. Betul tak? Aku tak ada. Hai? Aku tak ada. Oh, dia tak ada. Mas ada semalam kita orang borak. Kau ada kat situ? Kau ada? Okay. Kau faham. Kita tanya pada Mira dulu lah. Okay, Mira. Okay, kita tanya pada Sofi dulu lah. Aku tanya kita pula tak tahu soalan lagi kan. Dengar dulu soalan aku. Okay. Aku nak 3 ciri yang tak klise tentang pasangan hidup kau nanti kau nak kahwin dengan suami macam mana? Bukan yang klise, okey? Kriteria yang lelaki kita nak ke? Kriteria. Ni pasal perangai, bukan pasal fizikal. Tapi tak klise tau, bukan yang memperhati ibu bapa apa semua. Okay. 3. 3 tak banyak sangat. 3 lah, 3. Try dulu 3 lah. Kita try 3. Okay, 3. Saya banyak-banyak orang kata memilih pula. Memilih pula. Tu mic kat situ. Okay. Okay, 3 lah, 3. Kriteria yang okay, tak klise kat lelaki Soft tak suka pemalas lah. Klise ke pemalas? Pemalas tak klise lah. Okay. Pemalas. Pemalas tu sangat penting dalam rumah tangga. Dapat lelaki pemalas. Okay. Lepas tu second adalah lelaki yang tak tahu tanggungjawab dia. Tak tahu tanggungjawab dia. Maknanya? Maksudnya tak bertanggungjawab lah dalam rumah tangga tu. Klise tu. Klise ke? Klise. Benda tu yang paling penting tau dalam rumah tangga tau. Dan yang terakhir? Yang terakhir adalah tak communicate. Tak communicate. Tak reti communicate. Tak reti communicate. Okay. Tak. Bukan tak communicate lah. Maksudnya tak solve the problem lah. tak solve the problem lah. Tak reti solve the problem. Okay. Tu soalan yang biasa. Kita pergi soalan kedua. Artis dalam Malaysia yang menggambarkan engkau laki idaman kau. Aku tak layan cerita Melayu. Aku memang tak tahu. Aku nak fizikal dia. Aku tak tahu siapa. Tak layan lah, jap. Kalau fizikal, lagi Aries. Laki orang. Fizikal. Dia berlakon sekarang, Black Brother. Jap. Aku rasa fizikal je orang okay, yang aku suka Izu Islam kot. Kenapa Izu Islam? Setia. Fizikal aku cakap. Fizikal dia. Physically Rupa. Okay, rupa Izu Islam. Body dia kurang sikit lah. Dia pendek sikit kan. Okay, siapa body? Kalau body aku suka Zul Arifin? Tak. Tak suka sado-sado? Aku tak suka sado sangat. Aku mau tu mungkin boleh letak tak. Siapa ni? Syahna Samad. Dia tak sado tapi dia Daddy lah. Memang taste aku pun daddy macam tu. Memang taste. Aku suka on tour. On tour lah. Mature lah. Okay, so kewangan dia. Adakah dia orang yang biasa-biasa atau kau nak orang yang kaya gila? Okay, kalau aku akan pilih yang selevel dengan aku lah. Selevel dengan kau ke lebih daripada kau? Bagi aku minta selevel. Kau tahu sebab apa? Ada satu perempuan dia nak lebih. Macam Sofi suka selevel supaya aku tak rasa insecure dengan dia. Kenapa kena insecure? Maksud aku bukan tak rasa insecure. Maksudnya bila kita terlampau memilih lelaki yang berduit, dia akan letak yang kita ni perempuan yang biasa-biasa. Faham tak maksud aku? Aku tak suka. Kau takut dia pandang rendah kat kau? Pandang rendah kat aku dan bila-bila masa dia boleh tinggalkan aku. Bila-bila masa dia boleh tinggalkan kau. Bila masa tinggalkan aku. So bila dia selevel dengan aku, dia tahu mana takat yang macam mana nak cakap Amira? Bila dia selevel tu, maksudnya dia takkan pijak engkau lah senang cerita. Dia takkan pijak aku kan, aku pun takkan pijak dia. Sama-sama macam tu lah. Tak nak naik Lamborghini lah, mana lelaki ada Lamborghini contoh. Sama-sama dengan dia. Sama-sama. Aku nak semua benda sama-sama. Kalau masa tu level dia pun dah level Lamborghini lah. Maksud aku nak selevel. Maksud faham tak? Level dia level Activa dia sekarang Activa lah. Tu faham tak? Tu maksud dia. Dia ikut anti level. Kalau lah ada yang nak lelaki yang ada GTR, ada Lamborghini, I have a lot of money. Rezeki Allah bagi tak ada nak tolak benda tu. Tapi kalau aku contoh kalau pilihan aku. Kalau Allah kan yang datang lelaki macam tu aku terima. Tapi kita kena tengok background dia dululah. Macam mana dia punya. Sebab bagi aku sangatlah pandang keturunan kalau aku kenal lelaki tu. Sebab keturunan tu penting. Keturunan tu penting. Bagi aku keturunan dia tentang family dia. Sebab kita berkahwin, bukan kahwin dengan dia seorang tau. Dengan family dia sekali. So kalau family dia pun kau kahwin dengan abang aku, kau kahwin dengan aku tak? Bukan. Maksud aku mengenal maksudnya mendalami family dia. So kalau kita dengan dia mesti kita kenal dengan family dia juga. Okay, ni satu soalan sensitif.
Apa tu serius ke? Serius, soalan yang sangat serius. Lelaki negeri mana yang paling kau avoid sekarang? Paling tak suka kan? Paling kau avoid kalau boleh kenal. Tak kena kecam ni. Jangan kecam Ini pendapat Pilihan. Sofi. Pilihan Sofi. Ramai orang dah cakap. Paling tak suka lah kan Mira kan? Mira tahu kan? Tak tahu. Kau orang Padang? Kau faham? Okay. Kelantan. Kelantan. Okay, Kelantan. Aku tak suka orang Kelantan. Walaupun bapak aku orang Kelantan. Itu yang membuatkan kau tak kena kecam nanti. Sebab bapak sebab kau aku orang Kelantan Kelantan. Aku ada keturunan Kelantan, ada darah Kelantan. Maksudnya aku tak suka orang Kelantan. Okay. Mungkin mungkin dari segi pengalaman. Pernah kena curang ke? Bukan. Yes, mungkinlah tak semua lelaki sama. Betul. Tapi untuk tak mendatangkan trauma aku, aku tak payah kenal dengan orang Kelantan. Macam tu lah maksudnya. Okay. Aku muda lagi. Tapi kalau aku muda, aku tua pun aku tak nak orang Kelantan. Tak kisah. Tapi jangan cakap tak nak tau. Jangan cakap tak nak tau. Dapat nanti tau. Ini macam first word tau. Beraya kat Gua Musel lagi. Gumus. Pasal mah lah kota baru. Okay, Mira. Ya. Okay. Jangan ambil part tu. Tak apa. Tak. Tak. Apa pendapat kau? Pendapat 3 ciri yang tak klise untuk suami. Tak klise tau. Tak Bukan apa klise. bersih apa semua tu boring. Yang pertama, Mira nak laki Mira seorang yang celik agama. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasyaitonir. Okey, sama-sama. Okey, Mira, yang kedua. Banyaknya kena sensor orang punya konten ni. Yang Tanya kedua, Ofa. Mira Ofa, nak kau tengok. suami yang tak panas baran. Klise. Klise ke? Klise. Tapi benda tu penting tau. Penting ah. Untuk keselamatan perempuan, kita rasa secure dengan partner kita. Benda tu kena titik beratkan. Lelaki salah pilih perempuan tak apa. Perempuan salah pilih lelaki. Oh, macam tu pula. Betul? Betul. Lelaki Sebab salah- korang ketua keluarga. Ya. Faham tak? Masalahnya- Kalau korang salah pilih ketua keluarga, habis rumah tangga. Masalahnya perempuan tengkuk keluarga. Ikut pula. Kalau Belakang, belakang. tengkuk pusing, kepala ikut pusing tau. Tapi apa-apa keputusan Suami. melalui leader. Leader. Ha. Apa maksud ketua keluarga? Ketua. Yang ketiga, Mira nak, ni boleh fizikal ke? Fizikal kejap lagi. Fizikal kejap lagi. Ni ciri-ciri ya. Hmm. Yang ketiga, Mira nak yang Dia dah diri, aku takut. Rendah diri. Tak, dia dah diri kat situ. Yang Tak apa Ihin, dia tak sebut pasal Ihin pun. ketiga, Mira nak yang ada common sense. Ada common sense. Dari segi tanggungjawab, kebersihan. Faham tak? Yang kereta dia buka almari baju lah. Yang tu kalau dia bujang tak apalah, tapi lipas tu kan. ada yang tu Mira tak ada komen lah. Tak ada komen lah. Itu dia yang macam bukannya dia punya bag macam-macam ada tu. Tak apa, yang tu uniknya dia. Dia punya lah hygiene sampai seluar 2 lapis tau. Hygiene. Kau tahu apa? Okay. Physically seseorang suami untuk Mira. Physical dia. Artis Malaysia, rupa yang pertama. Siapa artis Malaysia yang menggambarkan rupa yang Mira nak? Kita pergi pada muka dulu. Saharul Rizwan. Saharul Rizwan? Siapa tu? Ini. Tak kenal. Handsome tu dia apa dia? Tablet. Ni. Sekarang dia dah join public lah. Dia dah tak. Tapi kalau dia berlakon, Mira suka cara dia. Dia berlakon cerita apa? Ni. Oh, dia ni. Ada Dia aku awal dia. tukar komik dia boleh? Tak ada. Engkau dah apa ni? Izu Islam kau tu. Okay. So, muka Saharul Rizwan. Badan. Physical. Badan ini. He handsome tau badan Ihin. Badan. Pakai 2 lapis luar tau. Ihin sorok benda yang tak boleh tengok. Dia pakai 2. Suka dah bermeaning kan ayat. Apa dia kau? Mira suka ni. Merkin. Sebab tinggi tu tegak. Betul. Tinggi tegak. Aku lupa. Mira tak suka rupa dia tak. I mean rupa dia okey, tapi Mira tak minat yang macam tu. Mira minat tinggi, badan macam tu. Faham tak? Lupa nak tanya Mira dengan Sophie tadi. Apa? What colour of your nakkan badan seseorang lelaki tu colour apa? Tan skin. Skin tone dia. Skin tone dia. Oh susah Aku tak betul. sebut. Okay, skin tone lelaki tu.
Sofi tadi tak jawab. Kalau Sofi skin tone kejap Kalau ikutkan Sofi punya pas-pas, semua putih-putih. Putih-putih. Sumpah putih. Tak, putih lagi Mahan. Alpha. Putih lagi daripada Alpha. Sumpah. Tapi Putih pucat tu. putih pucat. Sebab aku yang suka putih. Kan aku cakap aku nak keturunan aku. Faham tak? Kan aku balik kepada ayat aku tadi. Tapi kalau macam sekarang dah ubah lah. Ubah dah. Faham lah. Kau ni tak faham. Jangan double meaning salah faham nanti. Okay? Kalau Sofi suka kulit-kulit sawo matang. Aku kulit Melayu lah. Melayu asli macam tu. Macam Sofi. Lebih kurang. Kami lah sebenarnya cerita. Tak nak jawab. Tak nak jawab. Ni nak FIP. Tak apa, ramai je sawo matang. Ramai sawo matang. Ada sawo matang. Ada hitam. Ni buat sukan dah. Tak boleh ambil tu. Kenapa? Tak ada lah. Okey. Ada kalau ada tak tahu kulit dia kulit apa. Taklah biasa dia burn kot. Aku burn. Ni burn. Naik motor. Bukan naik motor. Burn apa? Aku main panas. Okey Mira, tadi badan lelaki merkin. Apa tu apa Skin tone. Mira tak jawab lagi. skin tone. Skin tone Mira suka yang macam Remy Ishak. Ini mana hitam lah. hitam manis Gelap lah, gelap. Hitam manis. Itu bukan gelap. Itu hitam manis. Sawo matang lain tau, hitam manis lain tau. Oh. Nak tanya soalan kau tapi- tak ambil selidik dulu macam mana? Manalah aku tahu. Tapi kan Mira okey je. Kalau dia cerah pun Mira okey je. Yang sebelum ni ex saya tu Aman je. Kita cakap pas lah. pas warna apa? Pernah Yang dekat dengar. livery tu. Sawo matang. Sawo matang. Mira kalau boleh nak macam ayah Mira. Sofi lah. Ayah, no, Mira actually dulu Mira suka yang nak macam ayah Mira. Ayah Mira ni cerah sebab dia mix Chinese kan. Tapi yang Mira kenal kebanyakan yang sawo matang. So Mira macam tak pilih lah. Adakah sawo matang ni putih langsat tu? Kuning langsat? Warna lelaki Melayu normal. Lebih kurang lah. Macam Middle. tu. Macam Datuk putih tau. Macam sekarang lah, macam dulu tak putih macam sekarang ni kot. Macam ni. Siapa yang Syami. Syami. Aku tahu taste kau macam mana. Macam kulit-kulit Syami lebih kurang, macam kanda. Lebih kurang. Macam tu. Okay, so apa lagi tadi soalan last kau? Kesian ada. Kita sebelum madam mungkin. Kita sebelum berganda. Tak apa, aku tahulah. Tak memang tak ada list pun. Ya ke? Oh, yang tadi. Apa? Badan. Bukan badan tak, pekerjaan. Maknanya dia seorang yang Tak ada tanya pekerjaan pun. loaded. Dengar habis hayat aku dulu. Dia orang yang loaded sangat ke ataupun orang yang biasa-biasa je? Kalau Mira. Adakah sama macam Sofi pandangan dia? Pandangan Mira nak lelaki Mira seorang yang sekufu dengan Mira. Faham tak? Kalau Mira macam memilih orang kata tak set standard tu, taklah kan. Selalunya perempuan akan set standard dia. Tapi Mira cari yang sekufu. Maksudnya kita senang nak in dalam family dia. Kalau macam itulah aku nak cakap tadi. sebab Mira dah tu dah. Okey. sebab kalau kata nak memilih yang kaya sangat, lelaki tu nak kat hang ke? Hang tu level mana je? Faham tak? So Mira nak yang sekufu. Senang kita nak Aku macam ada in dengan dalam dia, in dengan family dia. aku dah ada 300,000 dalam akaun. Okay. Siapa? Siapa? Siapa tanya? Akulah. Kau nak jawab siapa tanya. Masalah dia. Negeri mana yang Mira akan avoid lelaki tu? Mira akan avoid. Budak JB? Budak yo? Tak lah, Mira akan avoid lelaki dari negeri Sabah atau Sarawak. Why? Aku paling suka Sabah. Tapi Mira ada alasan. Ada alasan, okay, why? Sebab dia jauh. Dia jauh. Mira kalau boleh nanti kenduri Mira nak semua datang, ramai-ramai datang. Tapi kalau jauh, kita akan fikir bajet juga Mana balik raya. Mira fikir macam tu je. Tapi orang-orangnya okey, baik je. Cuma Mira fikir ke depan hari. Faham tak? Kita bukan nak kahwin dengan dia sehari dua. Ada orang kahwin sehari dua. Yelah kita tak nak benda tu. Jadi Faham tak? Apa Adam ni ada nak ke kahwin sehari dua? Adam tanyalah Mira. Ke nak kahwin tapi tak nak nikah ni? Astagfirullahalazim. Apa ni Sofi? Apa dia? Tanyalah Mira favorite. Kalau boleh Mira nak jodoh negeri mana? Okey, Mira sebabkan tak suka orang Sabah Sarawak lah. Orang negeri mana menjadi tumpuan dan pilihan Mira, Mas Mira? Oh, dia Mira suka. Mira sangat bangga. Apa jauh sangat? Oh, sorry. Mira sangat bangga nak jawab soalan ni. Mira paling mencari-cari ataupun berminat dengan lelaki dari negeri Kelantan. Kau nampak, babe?
Kau je tak suka. Dah kenal dengan orang Kelantan, memang nak Kelantan. Sebab Mira rasa betul. Ramai orang cakap Kelantan ni gini-gini. Tapi bila Mira once kenal, okey je. Diorang punya culture best. Lepas tu makanan murah. Lepas tu tak tahulah, semua dekat-dekat. Best lah. Mira suka dia punya surrounding dia. Nak beli emas murah. Senang. Lepas tu ibu Mira pun betul. Pasal emas tu ibu Mira pun suka. Kalau nak beli emas pergi Kelantan. Tu Mira harap Mira dapat family dari Kelantan. Tak lebih nanti aku kena. Maknanya Pendapat pilihan. Pendapat pilihan. Pilihan masing-masing. Sofi nak lelaki dari negeri mana? Kalau Sofi Konten dia orang ni aku pula yang dulu. Sofi tak pernah berkenalan dengan orang Sabah Sarawak. Kawan pun tak ada. Melainkan share lah. Yalah, melainkan diorang. Maksud aku sebelum ni aku tak pernah. Okay. So kadang-kadang aku teringin nak kenal dengan orang yang kat sana, Sabah Sarawak, tapi tak pernah dapat. Kenal tu adakah bercinta ataupun sekadar kawan? Untuk ke arah serius lah, tak ada. Okay. Walaupun nak tapi tak dapat. Macam tu. Tak pernah ada yang ngorat pun. Bukan tak dapat. Tak ada chances lagi nak kenal dengan orang-orang macam tu. Dia kan muda lagi. Tapi kalau walaupun muda, dah banyak lagi kenal lah. Dah banyak lelaki dah kenal. Ya ke? Okay, tapi kau sakai tengok aku kau. Tapi kalau aku minta lah, kalau macam sekarang aku lebih memilih KL lah. KL! Tak, maksud aku senang. Nak buat kenduri tu sangat senang. Kau tahu tak? Nak panggil orang. Kau bercerita ciri-ciri tadi semua pasal dia je. Kan? Nampak lah. Dia kumpulkan semua ciri-ciri tu semua pasal dia. Yang penting aku tak ada sebut nama dia pun. Betul? Tu sebab tu dia cakap tadi dia nak yang sekufu dengan dia. Dia orang dari KL. So dia nak daripada KL. So senang. Tapi bukan dia lah. Pula dah. Ciri tu. Tapi bukan dia. Okay. Kalau dia yang nakkan kau masuk Minang apa semua, kau okey ke tak? Contoh, tanpa pengetahuan kau, esok cuti. Dia datang jangan ambil part ni. Okay. Dia datang rumah kau, masuk Minang kau akan jawab apa? Dengan alasan, bukan alasan you kerja sekali dengan I, bukan alasan tu, alasan lain. Adakah kau okey ke ataupun macam mana kau tolak dia? Kalau aku macam sekarang kan tak ada perasaan kan. Tapi Percaya Mira perasaan? Mira percaya dia kawan Mira? Sial betul. Macam sekarang kan tak ada perasaan. Tapi orang cakap kalau bercinta lepas kahwin ni lagi best. Kalau dah jodoh tak ke mana? Kalau jodoh tak ke mana. Macam sekarang kan kau bercinta lama-lama tak guna lah Adam. Kena balik kat kau. Tanya lagi soalan tu. So kalau contohlah kalau Aku bercinta dengan orang Allah dah tau. datang yang benda tu kan semua kan. Kalau itu yang terbaik, aku terima. Mana tahu bercinta lepas kahwin tu adalah lagi best daripada nikah lah. Jawapan dia senang je lah. Kau okey lah. Aku okey okey kalau lah. Allah dah tetapkan. Kalau Allah dah tetapkan. Kita siapa untuk menidakkan takdir? Jawapan tu jawapan. Semua orang boleh cakap macam tu. Kenapa kau accident? Allah dah tetapkan. Tapi nak expect jawapan macam mana? Okey lah. Sebenarnya nak aku jawab nak sangat. Okey nak. Nak sangat Adam. Kan senang. Nak sangat Adam. Harap-harap datang esok. Datang esok. Okay, so thank you pada Mas Mira dan Sofi. Ya. Kita juga social. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Aslahirah dengan Siti Aisyah. Call me Ashley, guys. Ashley. Okay, yang datangnya daripada Gombak. Abaikan saja yang itu. Okay, dengan berat 500 kilogram, datangnya daripada BSP, kita hadirkan Siti Aisyah. Yang dagunya seperti paku dan ketiak berbau, Ashley. Okay. Kau bau ketik aku ke? Tak. Kau nak bawa Harry kan? bagi tahu. Tiba. Okay. Soalan dia pergi ke soalan yang pertama kepada Ashley dahulu. Okay, Ashley. Okay. Lee. What was that? Lee. Yes. Okay. 3 ciri lelaki yang kau nak jadikan suami yang tidak klise. Bukan yang klise mana yang pembersih, tanggungjawab, tu klise. Yang tak klise. Tak klise Yes. 3 ciri. I think aku suka lelaki yang ciri yang paling aku nak dia ada sifat leadership. Leadership. Yes. Maknanya kalau dikata AA. Yeah. So that I can turn off my brain and dia boleh fikirkan semua benda untuk aku. Wow. Itu perempuan perlu ambil masa, like macam kita kena relax. Banyak benda kita nak kena buat. Kalau kita dalam rumah tangga ni kita banyak benda kena fikir pasal rumah tangga. Kau letak mic kat situ kenapa? Dia macam mak gitu. Wow. Okay. So kalau aku perlukan lelaki yang
ada sifat leadership and bijak. Leadership. So that I can turn off my brain because he's, Semua benda dipikir lah. yeah, because of him. So that he's always be there for me. Wow. Yeah. So itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, aku apa ciri-ciri lelaki yang aku nak? Ini perangai dia. Perangai dia. Tegas. Tegas, seorang yang tegas. Okey. Kenapa tegas? Tegas sebab aku menyedari bahawa Dia aku tegas dengan kau ke dia tegas dengan semua orang? tegas dengan semua orang. Dengan semua orang? Sebab aku menyedari bahawa aku ni macam susah untuk dihandle. So aku perlukan lelaki yang tegas supaya dia boleh handle aku. Patutlah Harry penat semalam nak handle. Ada overthinking. Ya. Ada orang overthinking semalam. Jom ambil lah GI tengok. Mana? Dia banyak membocorkan. Nombor 3? Aduh, apa yang nombor 3? Yang klise boleh lah nombor 3. Klise. Yang klise ialah Tak marah. act of service lah. Act of service. Ya, act of service ni dia biasanya dia tak barang juga maybe. Dia soft spoken macam tu. Soft spoken. But dia still Balik tu. Okey, elok. Balik man. Okey. and dia but dia still leadership macam tu. Yes. Itulah sifat tapi dia soft spoken. Yes, faham? Ya. Yang pertama kita pergi pada rupa dulu. Pilih salah satu artis dalam Malaysia yang menggambarkan rupa kau nak suami dia. Suami kau macam tu. Han Hakim. Han Hakim, putih. Yeah, because dia white colour, dia punya skin tone light, and dia ada rasa pipit, dia comel. Bila Dia ada langsung bibit. Han Hakim ada langsung bibit. Ada. Aku duduk bilik persalinan dengan dia sekali tau masa apa ni masa Fury hari tu. Fury Championship main boxing. Aku duduk sekali dengan dia. Kenapa tak cakap dia ada? Dia memang ada. Dia fight dengan Iqmah Amri tu. Kenapa tak video call? Malah otak kau. Hai, Iqmah Amri dengan Han Hakim, Iqmah Amri lagi handsome daripada aku. Ya, Tengok depan-depan dua-dua. Itu betul. Pada aku. Itu betul. Ikmami handsome tapi taste aku Han Hakim. Han Hakim. Okey. Kita pergi pada physical dan body pula. Satu artis. Kejap lagi aku tanya kau semua sekali. Artis yang physical and body yang menggambarkan apa yang aku suka. Aku siapa ni? Body tegap, handsome, six pack. Contoh. Han Hakim tak berapa sangat. Sebab Han Hakim pendek tau. Han Hakim. Ya, dia rendah. Han Hakim rendah pada aku. Dia 170 macam tu. Rendah pada aku. Cincang. Sumpah. Oh yo. Tapi badan dia tebal lah. Memang badan dia sedap lah. Adakah kau suka orang yang pendek? Aku rasa aku akan pilih Nadir kot. Nadir Nasrah. Aku tak berapa minat yang aku tak berapa minat yang tegap sangat. Tapi Nadir yang Pada Harry lah. kan senang cerita kan. mana ada. Betul lah kan. Nadir is a Tapi ni lah. Nadir dengan Harry Nadir fit lagi tapi lebih kurang je sebab tapi dia tinggi. Nadir tinggi. Smart Sangat tinggi aku tengok dia macam ni. Pada Harry ke? Harry tinggi ke? Sama Harry. Aku rasa sama dengan Harry sebab Harry lah. dia lebih kurang Nadir ni. tinggi situ. Yes. Aku dah dapat Nadir gambar tinggi. jodoh aku dengan Nadir. Okay, so kita pergi pada Syah pula. Okay. Okay Syah. 3 ciri lelaki yang tidak klise. 3 ciri lelaki yang tidak klise yang Untuk jadi suami tau. untuk jadi suami ya. Pertama, Aisyah nak dia jenis yang aware dengan emosi Aisyah. Maksudnya dia boleh tahu tau aku ni tengah sedih ke tengah marah ke tengah apa. Dia tak perlu tahu reason kenapa Aisyah sedih atau marah, tapi dia sedar Aisyah tengah dalam keadaan tu. Faham tak? Sebab bagi Aisyah, partner adalah penting untuk emotional support. Satu soalan. Kalau Echa tengah marah, Echa akan buat macam mana? Untuk dia aware. Pandang cermin. Maksudnya pandang cermin. Maknanya kalau dalam kereta buat cakap. Ada satu cerita. Maknanya badan akan duduk macam ni. Bila tu kakak aku pernah dulu masa aku bercerita kan. Aku marah dengan ex aku ni. Aku merajuk kepala tingkap. Dia buka tingkap tu. Sebab apa? Dia nak hiburkan aku. Comelnya. Pandai. Aku sudah. Harry buat macam tu tak? Angin kau. Oh tak pernah main Harry lah. Tak silent treatment lah. Dia kalau marah Harry terus dia marah je. Okay, yang kedua. Yang kedua, Aisyah suka lelaki yang ada tolerate. Maksudnya kalau macam Aisyah ada kerja,
dia tak duduk diam je. Dia akan tolong kita buat kerja tu juga. Ya, Macam tu. Dia bukan jenis macam kau buat hal kau, semua ni kau buat, aku dah ada kerja aku busy, aku tak boleh tolong kau. Aisyah tak nak macam tu lah. Maknanya kalau dia buat kerja Aisyah tolong tak? Mestilah Aisyah tolong. Maksudnya saling memberi lah, give and take lah, macam tu. Give and take, you know. Yeah. Melengkapi lah. Saling melengkapi, saling membantu, saling memahami. Yes. Number 3. Nombor 3, Aisyah suka lelaki yang Rapat sikit Jah. yang tak panas barang. Dia bukan panas barang macam mana. Macam asal kata tegas kan. Tegas tu perlu ada dalam diri setiap lelaki sebab dia pembimbing. Tapi Aisyah suka lelaki yang jenis cakap lembut even di dalam keadaan yang tegas. Yeah, Macam dia tu. tegas tapi dia lembut. Macam Maknanya dia pandai soft susun spoken. perkataan dia. Dengan nada dia. Yes. Dia pandai pilih perkataan Sebab tersebut. kita perempuan hati lembut. Kalau lelaki tu keras, kita akan keras. Kita jenis ikut acuan. Contohlah perempuan sikap dia macam tu. Kalau suami kita keras, kita akan keras. Kalau suami kita lembut, kita akan lembut. Maknanya bini aku akan jadi orang yang keras lah. Adam dah cuba jadi lembut. Berubah lah. Bukan lembut fizikal. Alah. Attitude dah lah. Kau tanyalah semua adik-adik aku ni. Semua dulu cakap aku dulu keras lagi daripada sekarang. Aku orang yang lembut sekarang. Dah makin cuci tangan ni, makin lembut. Dah cuci tangan dah. Okey. Itu yang ketiga kan. Rupa artis pilihan Aisyah untuk jadikan suami. Kalau fizikal badan, Bukan rupa dulu. Muka. Dia terus badan tu. Tak sabar. Nak badan. sabar. Kalau rupa, Aisyah suka muka Adi Putra. Dengan Adam Nazri, Adi Putra punya. Geli lah Adam. Atau Adi Putra muda aku suka. Sebab Adi dia Putra. hitam manis kan. Hitam manis, Okey. hidung mancung, mata bulat. Comel lah. Senyuman yang cantik. Adi Putra muda dia macam orang Hindustan Hindustan tau. betul-betul. Yeah. Aisyah suka. Dia macam Shah Rukh Khan. Suka lelaki gelap. Okey. Adi Putra muka dia body siapa? Merkin. Aisyah suka. Asal semua body merki ni? Merkin. Bagi Rus kat dalam live saya. Mana Merkin? Kenapa? Merkin lah. Merkin badan macam mana? Aku tak pernah tengok. Dia macam Dia tegak lah. Dia ada shoulder. Oh, dia solid lah. Tapi dia tak tinggi yang scary lah. Maksudnya perbezaan tu tak tinggi yang scary lah. Kalau macam Aisyah berdiri sebab dia bawa dekat bahu dia. Tapi siapa ni Merkin tak berapa solid sebab dia more than solid. Macam mana? Kalau solid tu dia macam so-so sikit kan. Tapi dia more. No. More better. Solid maknanya solid lagi fit lah. Daripada fit. Tapi kalau nak kata solid, Ifan pun macam solid. Yelah pilih Ifan bukan solid. Ifan lean. Oh ya. Dia lean tapi dia tak Tapi solid. tak tahulah badan-badan lelaki macam mana. Nampak tak kita orang ni sangat green flag. So kita orang tak tengok. tahu badan lelaki macam mana. Maknanya macam Asla tadi nak muka macam Hakim tapi tak dapat dekat Harry. Macam tu. Harry still ada sepipit dah. Nah, okay. Anak suka ada sepipit. Adalah sikit seciri. Balik ni aku cucuk lah. Sepipit. Nak buat sepipit. Sanggup itu Aslah. Wah, baguslah. Okay, so soalan terakhir untuk dua-dua. Lelaki mana, negeri mana yang korang akan avoid? Lelaki negeri mana? Aisyah rasa Sabah Sarawak. Why? Sabah Sarawak. Aisyah rasa satu sebab culture. Bila kita kahwin, kita bukan hanya kahwin dengan diri dia tapi kita kahwin dengan families kan. Ya. Macam tu. Second one sebab jarak lah jauh. Macam tu. Wow, tapi kalau aku suka culture. So that aku rasa macam pelbagai dalam family aku. Culture husband aku macam ni. So sometimes aku boleh explore culture dia. So aku Tapi boleh. it's not about the culture tu only tau. Tapi sebenarnya penerimaan daripada dalam keluarga. Cara hidup kan berbeza. Sometimes kita akan kena judge dulu. Kita akan kena itu, kita akan kena ini. Macam tu lah. Kenapa, okay ni soalan baru tak tanya dia orang tadi. Kenapa perempuan selalu berfikir yang keluarga lelaki ni jahat? Bukan, maknanya keluarga dia akan macam, dia takut macam Penerimaan dengan keluarga lelaki tu. kenapa perempuan selalu macam tu? Sebab daripada apa yang Aisyah nampak sepanjang Aisyah hidup membesar, perempuan sangatlah ada satu pandangan daripada keluarga lelaki, faham tak? Kena pandai masak, Expect kena pandai tinggi. dia orang ada expectation. Jadi sebab Okay, bila kita kahwin kan, keluarga lelaki akan ada satu expectation daripada perempuan. Sama juga macam keluarga perempuan ada expectation pada keluarga lelaki, tapi dia lebih berat kepada perempuan lah bagi Ya, Aisyah. betul. Pendapat kami sama. Biasanya lelaki punya keluarga ni dia orang lagi expect tinggi dekat perempuan, so dia rasa macam menantu ni boleh tolong ni, menantu ni boleh tu, menantu ni boleh ni. Why not you guys cuba untuk jadi apa yang dia nak? Ke tak boleh? Sebab Kita hidup untuk diri sendiri dan keluarga kita. Like, setiap kita tak boleh manusia- nak jadi macam mana yang dia orang nak. Macam tu lah. Macam tu. Sebab setiap manusia ada ego dia masing-masing tau. Tapi sometimes ada je perempuan yang sanggup untuk baiki diri dia. Tapi tak semua orang kita boleh puaskan diri. Kadang-kadang kita baik je. Tapi mak mertua dia rasa macam, oh ni salah. Masak singgang bukan macam ni. Tambah gula, tambah garam macam tu. Padahal kadang-kadang benda tu remeh. Tapi dia orang ambil benda tu jadi besar. Macam tu. Benar. Apa Sebab bagi? dia ada family issues. Dia ada I don't know lah, dia ada. family dia. Aku jumpa mak dia apa semua. Aku macam ni. okey je. Aku orang yang macam ni.
Aku kalau kau cukup kenal aku lagi baik dengan orang tua dia daripada baik dengan kau. Aku akan ambil hati orang tua dia untuk beli anak dia. Aku orang yang macam tu. Aku dah beli hati mak dia, aku dah beli hati abang-abang dia apa semua. Ni dia cakap macam ni. Mama you mesti tak suka orang macam I kan, apa macam ni. I dah tak ayat dia macam menjatuhkan mak aku. Dia kata macam, Tapi dia tak pernah jumpa. dia tak pernah jumpa. Itulah yang membuatkan aku break dengan dia. Dia cakap, "Yo, Itulah aku rasa dia ada trust issue. Dia ada pengalaman sebelum macam terakhirlah untuk Aslah dan Aisyah. Bila tarikh korang nak kahwin? Umur berapa korang rasa? Korang rasa lah target. Aisyah ada target. Aisyah memang target umur kahwin Aisyah 25 tahun. Tapi dia kata Aisyah dah bersedia dah waktu tu ada jodoh 23 tahun. 23. So 2 tahun lagi. Mana dah habis kontrak boleh kahwin. Macam tu. Okay. Ashley. Untuk Ashley pula maksimum aku akan kahwin umur 27 ke? 27 tu maksimum. Tu sangat lah, Beb. Because Nanti orang cakap under tu. aku tak kisah. Sebab aku macam tak ready sangat nak kahwin. Oh, kau tak ready untuk tempuh dunia perkahwinan ke? Dia bukan tempuh dunia perkahwinan tu best, tapi aku tak ready daripada segi kita punya financial, kita punya emosi, semua tu aku tak ready. Sebab Ini aku nak betulkan dalam pemikiran adik-adik aku. Financial, janganlah takut pada financial sebab Allah janji kahwin aku buka rezeki pada orang yang berkahwin. Itu je. Itu ialah Fikir benar. tu je. Tapi Dia macam ni lah. itu takkan mengubah jawapan aku. Selepas Jawapan aku still tu kahwin, juga. kita memang Allah akan lagi murahkan rezeki kita tak selepas kahwin. Tapi tangan yang aku jadi ramai orang ada juga yang macam salah punya mindset sebab tanggungjawab tu datang dengan duit. Macam tu. Nak ada anak, nak ada rumah, elektrik. Sometimes orang struggle dan kadang-kadang perceraian banyak sebab kita tak cukup duit. Macam tu lah. Bila kau cakap ramai anak berkahwin dan anak ialah punca rezeki, tapi kenapa mostly ramai bersamamu semua tu anak ramai? Daripada situ aku nak betulkan juga mindset. Ini aku betulkan juga mindset. Betul kahwin tu dia pembuka rezeki, tapi Kita kena ada perlukan atur cara, kita atur kena cara. ada pengaturan dalam hidupnya macam tu lah. Memanglah. Betul. So Tadi macam Allah cakap bukan rezeki sebab Allah tak nak kita buat zina sebelum kahwin macam tu lah. Sebab tu Allah lebih galakkan kita kahwin sebab benda tu halal macam tu. Bila kita buat apa benda dia yang kau ni? rezeki kita lancar macam tu. Tapi Tapi but still aku tak nak kahwin dulu. skin tone lelaki idaman Aisyah. Aisyah suka lelaki kulit hitam, kulit gelap. Hitam manis? Hitam manis. Adam Tapi ada hitam manis tak? tak, Aku tapi burn. Adam dia cerah sebenarnya. Yang kulit hitam manis lah sebab bagi Aisyah. Aku putih lah. Aku putih Tengok lah. flash aku. Sebenarnya aku putih. So, Skin tone. Asla saya suka lelaki kulit cerah. Sebab sejujurnya Asla ni berkulit cerah juga. So Asla nak keturunan Asla yang cerah-cerah. Sebab Han Hakim tadi kan cakap. Yeah. Okay, so skin tone dah habis. Kita pergi kepada financial. Adakah Aisyah dulu? Silent. Respect Silent. Adam. Orang yang macam biasa-biasa je ataupun yang memang loaded gila. Sebagai suami. Which one do you choose? Loaded gila. Orang yang kaya gila ataupun orang yang biasa-biasa je. Okey. Aisyah rasa Aisyah lagi tak lah. Tapi Aisyah rasa Aisyah lagi prefer orang yang biasa kot. Sebab bagi Aisyah orang yang kaya gila-gila ni scary. Bagi Aisyah lah. Kenapa scary? Aisyah tak tahu sebab Aisyah tak kenal orang kaya. Kenapa scary? Aisyah tak tahu rasa hidup dia orang scary. Okey tak kalau suami Cha seorang trader? Trailer. Trader. Tak. Dosa kan? Kalau Asla Itu saja kita pergi. Let's go, bye-bye.